Assalamualaikum. Ada yang tanya kalau basic package tu apa yang ada AJK dapat lah. So apa yang Masjid Surau dapat, kita akan bagi masalah time box. Masalah time box ni mini PC ya. Ada 8GB RAM, 128 dia punya hard disk storage. So dia punya box ni dia kecil je. So dia macam ni je. Okay. So kita buka. So dia macam ni je, nipis kecil. So kita boleh letak di belakang TV lah. So kat belakang ni kita ada port, HDMI port 1 yang dekat dengan power in tu yang satu punya. Okay, so ini nombor 1 punya, dan ini kita ada 2 port lah. So kalau nak pasang 2 TV, kalau biasa pakai dual screen, so insyaAllah mudah lah. So macam ni, boleh buat direct pemasangan. So kita ada power dia, kita ada ni HDMI 1, HDMI 2, kita internet, ada ini USB port. Depan pun ada USB lagi. Kita ada power button dekat situ lah. So dapat satu masalah time box ni, mini PC ya, running Windows 11. Kita ada ni juga HDMI cable dalam 1 meter. So daripada box ni nanti cocok HDMI ke TV punya HDMI. So ni kita ada bagi power adapter sekali lah. So mudah je. So nanti bila dah dapat masalah time box macam ni, cocok ke HDMI TV. Dan dekat remote TV ni cari dia punya input source dia. So kalau macam sini dia panggil, kita boleh cari input source. Sekejap kita tengok balik. Menu info. Dia sama ada input ataupun source lah. So kalau kat sini kita tengok dia panggil input lah. So kita akan tukar input ni. So kita pilih HDMI. Okay, so kalau ada banyak HDMI, kena pilih lah HDMI yang sesuai tu. Sama ada HDMI 1, 2 ataupun 3 lah. Okay, so dah pilih HDMI sini. Tu dia akan keluar paparan macam ni lah dekat skrin. Semudahnya. Lepas tu dapatkan beli wireless mouse macam ni. Wireless mouse dengan keyboard. Nanti kita akan bekalkan link juga kalau tuan nak beli online dia punya mouse dengan keyboard. Dia kalau macam ni mudah, dia mouse dan keyboard ni dia wireless. Dia pakai satu dongle kat sini. Dekat sini ni. Ni bukan USB thumb drive. Yang ni dongle untuk, dia panggil dongle lah, dia punya receiver untuk mouse dengan keyboard ni. So mudah. So kalau kita pasang tu nanti, masalah time box, terus pergi ke TV. Dan kita boleh gunakan mouse macam biasa lah. So kita ada wireless mouse keyboard ni, dongle tu, dan kita boleh guna wireless mouse keyboard untuk buat masukkan data. So mudah je. Nanti kita akan bagi manual lah macam mana nak masukkan slide, jadual kuliah apa semua tu. Masalah time box ni dia mini PC. So kalau kita tengok sini, so sama je kat bawah ni. Kita boleh macam run window biasa. So kita boleh run file explorer. So siapa yang biasa guna PC tu insyaAllah mudah lah. So kat sini kita boleh tengok sini PC. Kita right mouse, property dia. So kita tengok PC ni punya spek. So ini PC dia. So kita pakai mini S PC Intel N5 ni, 8GB RAM. So kalau sini kita boleh tengok sini 8GB RAM lah. So sini dia akan running Windows 11 Pro. So ni kita running Windows 11 Pro. So sama macam PC-PC biasa. So kalau nak browse internet apa semua, cuma sini je bawah ni dah ada wifi sini. Kita boleh connect ke wifi. Okay. Kalau ada full hotspot pun boleh. So tak ada masalah. So maknanya wifi semua dah ada dah dekat sini. So mudah je. Browser pun ada. Kalau nak tengok YouTube apa semua. Ni komputer biasa. So kalau biasa guna komputer, insyaAllah kalau basic package ni mudah je. Dapat masalah time box ni, cocok ke HDMI TV, guna remote TV. Okay, cari input sini. So sini input, tukar input ataupun source. So kita akan tukar input source ke HDMI. Ada mouse dengan keyboard, terus boleh pakai. Okay, mudah je. Okay, sekian, terima kasih.